Kenapa kamu buka kes? Dah tahu tak nak cerai. Pening Kes Section 47. Tapi saya tak nak. Sudah. Kamu yang buka kes cerai tapi kamu tak nak cerai. Ni hati-hati. Saya cakap dulu awal-awal. Sebab kalau kamu buat macam ni, takut nanti kamu kena marah dekat orang ramai tau. Kalau puan buat macam tu, hati-hati. Takut puan malu. Saya ada 3 jawapan, ada banyak jawapan tapi saya tak nak, saya kena tapis. Okey. Dia sebenarnya kena tengok apa problem. Ini jawapan yang bagus. Sebab puan kena ingat setiap daripada pasangan yang berkahwin, kamu ada problem, betul? Setiap orang mesti tak lahir pada masalah. Okey. Jadi masalah setiap kamu tu dia punya level berbeza-beza. Kalau problem kamu serius, maka dalam Islam wajib cerai. Level berbeza-beza. Kalau level kamu teruk, maka dalam Islam dia kata wajib cerai. Wala tulhiku biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Allah pesan. Kalau hidup kita ni you all, jangan campakkan diri kita dalam masalah. Masalah ada 5 jenis lah, panjang pula kan. Jangan. Allah kata wa ahsinu, baiki dia balik jadi baik. Allah pesan. Kalau kamu dalam kategori yang haram bercerai, contoh gaduh tentang sambal. Suami suka sambal kicap, kamu pergi buat sambal belacan. Nak cerai. Jadi hukum haram. Jadi bila haram, kena ikut kaedah you kena buat satu agreement dengan peguam. Supaya suami isteri akan ada kontrak